Okey, video klip ini kita akan mempelajari berkenaan bagaimana kita nak balancing chemical equation. Chemical equation. Dalam bab pertama kita belajar apakah itu chemical equation, bagaimana kita nak menseimbangkan chemical equation. Kita akan memberi contoh chemical equation iron campur dengan iron sulfate H2SO4 jadi FMSO4 3 plus okay. So bagaimana kita nak seimbangkan bilangan-bilangan atom ataupun molekul di sebelah kiri ini sama di sebelah kanan, reaktan sama dengan produk. Okey. Dan kita kena faham satu adalah kita kena pastikan bahawa kita tidak mengubah ciri-ciri atom ataupun molekul di dalam mana-mana bahagian di sini. Kita tak boleh tambah katakan SO4 ni tiba-tiba kita tambah 6 di sini, tak boleh. Sebab kita akan mengubah bentuk ataupun karakter ataupun ciri molekul ini. Tak boleh lakukan itu. Kita cuma boleh tambah di belakang saja. Tambah di belakang saja. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita susun dulu bilangan atom yang terdapat di dalam chemical equation ini. Dan kita kena tahu bahawa kalau ada polyatomic ion, contohnya sulfate ni, kalau boleh kita akan grupkan dia satu grup. Kita akan grup dia satu grup. Kita tak perlu kira berapa banyak oksigen dalam, kita akan kira dia sebagai satu grup sebab dia satu entiti, satu entiti molekul yang memang dikenali wujud, yang boleh bergabung dengan atom atau ion yang lain. So, di sini kita lihat kita ada atom ferrum iron, kita ada hidrogen dan kita ada sulfate SO4. Okey. Sebelah ni pun sama juga, kita ada ferrum, hidrogen, sulfate. So tak mungkin ada tambahan atom-atom atau elemen lain di sebelah kanan produk ni. Kalau kita ada satu produk reaktan di sebelah kiri dan produk di sebelah kanan, atom dia akan mengandungi sama jenis atom-atom ataupun ion-ion di kedua belah bahagian. Tak mungkin ada tambahan satu di sebelah salah satu bahagian. Contohnya kalau kita kata ferrum campur H2SO4 ni tiba-tiba keluar sini katakan magnesium, tak mungkin begitu berlaku. Itu bukan chemical equation yang sebenar. Kita tengok di sini atom ferrum ataupun iron ini ada satu, hidrogen ada dua, sulfate ada satu. Okey, di sebelah kanan pula iron ada berapa? Ada dua, ada dua iron. Lepas tu kita tengok hidrogen ada berapa? Ada dua atom hidrogen. Dan sulfate ada tiga. Di sini kita lihat bahawa hanya hidrogen saja yang sama kedua belah. Jadi kita semua lihat di mana iron sebelah kanan ada dua, sedangkan di sebelah kiri ada satu. Jadi untuk menseimbangkan sebelah kiri ini kita tambahkan di sini, tambahkan dua di sini dulu. Itu seimbang. Sekarang kita dah seimbangkan iron dah. Lepas tu kita lihat yang kedua, yang tak seimbang adalah sulfate. Sulfate ada tiga di sini, sedangkan di sini cuma ada satu sulfate saja. Jadi kita cuma masukkan tiga di sini. Sekarang kita lihat apa yang berlaku adalah di sebelah sini sulfate dah jadi. Selepas equation ni apa yang jadi? Selepas equation ferrum ada dua, hidrogen, sulfate ada tiga, dan tetapi kita lihat di sini atom hidrogen ada 6. Okey, ada 6. Jadi tak sama dengan sebelah sini. Jadi sekarang ni dah seimbang, iron dah seimbang dua-dua, sulfate 3, tetapi hidrogen sini 6 sedangkan di sini cuma ada 2. Bagaimana kita nak seimbangkan? Iaitu dengan cara kita menambah
bilangan atom molekul hidrogen, itu 3 di sini di ujungnya. Ada 3 molekul hidrogen. Okey, so kita sekarang kalau kita kira balik sebelah kanan, sperm iron ni ada berapa? Ada 2. Okey, sorry, kita akan tukar color. Jadi ada 2, hidrogen sudah ada 6, sulfate ada 3. So kita lihat sekarang sudah seimbang. Okay? So ini adalah formula chemical equation yang seimbang, di mana kita lihat bilangan molekul dan juga atom di sebelah kiri, iaitu sebelah reaktan, sama dengan yang jumlahnya di sebelah produk, sebelah kanan. Okay? Kita ambil contoh lain pula. Okey, contoh seterusnya adalah C2H6 campuran oksigen, water plus carbon dioxide, CO2. So di sini ini adalah reaktan, ini adalah produk, dan semua ni kita panggil chemical equation. Bagaimana kita nak balancekan chemical equation ini? Langkah yang pertama adalah kita senaraikan elemen-elemen yang terdapat di dalam setiap bahagian chemical equation ni, iaitu bahagian reaktan, ada carbon, ada hidrogen dan oksigen. Sama juga di sebelah produk ni, dia ada carbon, hidrogen dan oksigen. Kemudian kita kira berapa banyak yang ada. Carbon ada 2, hidrogen ada 6, oksigen ada 2. Manakala di sebelah produk pula, carbon ada 1, hidrogen ada 2, okey, 2, dan oksigen ada 1, 2, 3, ada 3. Dan kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa kesemua elemen yang terdapat di dalam chemical equation ini memang tak sama, dan dengan di antara yang di bahagian reaktan dan juga di bahagian produk. So kita kena buat sesuatu untuk seimbangkan, untuk balancekan chemical equation ini. So langkah kedua adalah kita kena kenal pasti apa yang saya namakan sebagai independent compound, compound ataupun elemen di dalam chemical equation ni. Maksudnya independent ni dia tak bergantung kepada yang satu reaktan lagi. Contohnya ataupun produk. Contohnya sini kita tengok di sini, saya dapati oksigen ini adalah sesuatu yang independent, adalah satu elemen yang independent, sebab dia tidak ada di bahagian molekul C2H6 ini, C2H6 ini tak ada ke sini. Jadi maksud dia, kalau kita buat perubahan kepada bilangan molekul oksigen ini, dia tidak akan memberi kesan kepada jumlah sebenar keseluruhan oksigen, sebab tidak ada oksigen kat sini. Jadi kalau kita katakan kita buat 3 kat sini, dia ada 6. Dan ini merupakan bagi saya adalah independent elements. Dan kalau kita ambil lain, kita ambil hidrogen contohnya, dia bukan independent sebab dia bergantung kepada karbon juga. Kalau kita letakkan bilangan di sini, kita akan dapati bahawa bila kita mengubah bilangan atom karbon, pada waktu yang sama kita juga akan mengubah bilangan atom hidrogen. So oksigen di sini adalah independent, dan independent compound atau elemen ini boleh berada di bahagian reaktan di belah kiri, dan juga mungkin juga berada di bahagian produk. Dan kita ambil yang mana yang kita rasa itu adalah independent compound atau elemen. Okey. Di sini kita ketahui bahawa apakah relevannya independent compound atau elemen ni. So relevannya adalah kita akan menggunakan elemen ini yang kita katakan independent ni sebagai elemen yang terakhir untuk kita imbangkan. So di sini oksigen adalah independent elemen, jadi kita akan imbangkan oksigen ni pada peringkat yang paling akhir sekali. Kita akan mulakan dengan elemen-elemen yang lain, iaitu karbon dan hidrogen. Dan kalau kita tengok di sini, karbon ada 2 di sebelah kiri dan ada 1 di sebelah kanan, manakala hidrogen ada 6 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Jadi kita seimbangkan karbon dan hidrogen dulu. So kalau kita seimbangkan karbon, di sebelah ni ada 1. Jadi kita akan masukkan
2 di belakang karbon ni, untuk menjadikan karbon ini 2, karbon ini 2. Dan selepas kita masukkan 2 di sini, tentu sekali sekarang karbon sudah jadi 2, dah seimbang, dah seimbang. Okey, seimbang kiri dan kanan. Dan hidrogen pula macam mana? Ada 6 di sebelah kiri, tapi hanya ada 2 di sebelah kanan. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kita masukkan 3 di sini. Okey, dan sekarang kita telah dapat atom hidrogen sebanyak 6. Okey, dan sekarang kita lihat bahawa kita dah seimbangkan hidrogen. Okey, dan akhir sekali sebagai independent element tu, saya akan seimbangkan yang terakhir, yang last sekali, iaitu atom oksigen. Kita lihat di sini, selepas kita letakkan nama-nama di belakang molekul-molekul ini, kita dapati bahawa jumlah bilangan oksigen juga akan berubah menjadi berapa. Kita tengok, ini 3 campur dengan 4, dia akan jadi 7. Sekarang kita lihat bahawa tidak seimbang. Belah kiri ada 2, belah kanan ada 7. So bagaimana kita nak seimbangkan? Iaitu dengan cara kita mengubah independent elemen ni, yang terakhir sekali. Jadi kita letak 7/2, 7/2 kat sini. Jadi bila kita letak 7/2, maka jumlah bilangan elemen atom oksigen di sebelah kiri ini akan jadi okey. Dan walau bagaimanapun, seperti mana yang disebut dalam video klip lalu, kita tidak boleh letakkan pecahan ataupun perpuluhan untuk molekul ataupun atom, sebab itu tidak wujud. Jadi kita terpaksa bulatkan nombor ini. Dan cara kita nak bulatkan nombor ini adalah senang saja. Kita akan kalikan ke semua elemen dan compound-compound yang ada di dalam chemical equation ni dengan 2. Kita akan kalikan dengan 2 ini, kita akan kali ini dengan 2, kita akan kali ini dengan 2, dan kita akan kali ini dengan 2. So apa yang berlaku adalah kita telah tukarkan chemical equation ni kepada chemical equation yang baru, yang walaupun bilangan molekul atau walaupun jenis molekulnya sama, tetapi mempunyai bilangan yang berbeza, iaitu kita kali 2 kan. Jadi sini akan jadi 2C2H6, okey, campur dengan 7/2 kali 2, dia akan jadi 7 lah. 7 oksigen samaan dengan ini akan jadi 6 molekul air. Okey, air, dan ini akan jadi 4 carbon dioxide. Okey, number yang ini dikenali sebagai koefisien. Koefisien. Kita hanya boleh meletakkan number di sini. Di sini kita tak boleh mengubah mana-mana oksigen. Contoh kita masukkan 4 di sini, tak boleh, sebab dia akan menukar jenis ataupun dia akan menukar nama sesuatu atom dan molekul itu kalau kita letakkan nombor itu di depan. Jadi kita tak boleh masukkan nombor-nombor, tambah nombor di sini. Kita cuma boleh tambah nombor itu di belakang, iaitu kita cuma menambah bilangan molekul atau atom yang sama. Kita tidak mengubah karakteristik atom itu, tidak mengubah sifat atom atau molekul itu. Okey, itu prinsip untuk kita balance chemical equation ini. Dan kita lihat di sini berapakah bilangan karbon, hidrogen dan oksigen di setiap bahagian, di bahagian reaktan dan bahagian produk. Okey, kita akan dapati karbon ada berapa? Karbon ada 4 di sini. Hidrogen akan ada 2 kali 6, dia akan jadi 12. Dia akan jadi 12. Dan manakala oksigen ada 7 kali 2, dia akan jadi 14. Kita lihat bahagian produk pula. Karbon ada 4. Okey, sekarang kita lihat dah seimbang 12 bahagian. Hidrogen ada 6 kali 2, 12. Okey, hidrogen pun seimbang. Manakala oksigen pula ada berapa? 6 campur 4 kali 2, 8, jadi 14. So semua dah seimbang. So maka chemical equation ini dikatakan sudah seimbang. Itulah cara bagaimana kita
seimbangkan chemical equation ataupun balancing chemical equation. So setakat ini dulu, dan kita akan buat latihan yang selanjutnya di dalam video klip yang akan datang. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.